Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua cara bagaimana saya serang Town Hall 18. Okay, so ini ialah war yang kami serang beberapa hari yang lepas dan saya tunjukkan kepada anda Town Hall 18 saja. Okay, kita masuk dulu. Beginilah rupa base yang saya akan serang. Dan pasukan yang saya guna ialah 10 biji balloon, 9 ekor Electro Dragon, 8 Archer, 1 Witch. Dan yang lain tu hero. Hero yang saya guna ialah Archer Queen, Barbarian King, Champion dan Minion. Okay, so ini pasukan udara yang saya guna. So, pasukan udara biasanya kita paling takut ialah air defense. Okay. So, nampak ni air defense, air defense, air defense, air defense. So, cara untuk saya hapuskan air defense ialah saya guna Archer Queen. Saya cari dua air defense yang mudah dihancurkan. Biasanya saya guna pembaris. Saya akan cari lokasi. Okey, macam ni nampak di sini. Air defense satu di sini, satu di sini. Jadi saya akan turunkan Archer Queen di sini. Saya hancurkan kedua-duanya dulu. Lepas tu saya turunkan Electro Dragon dan Balloon sekali Lepas tu satu lagi Battle Beam saya guna ini sebab apa? Kalau saya turunkan dia akan terus kepada Town Hall. Dan Town Hall akan dimusnahkan dengan segera. Okey, saya tunjukkan kepada anda. Okay. Saya turunkan Archer Queen di sini nampak? Nampak? Dua air defense telah dihancurkan. Lepas tu saya turunkan Dragon dengan Balloon. Okay. Dan nampak Battle Beam ni dia masuk terus hapuskan Town Hall. Dan yang lain tu semua guna haste supaya dia cepat sebab Electro Dragon tu dia bergerak perlahan. Jadi saya semua guna haste.